Jadi semalam Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jadi semalam Imam Ahmad bin Hanbal bagi tahu yang ke-14 adalah wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha, sebaik-baik sahabat. Jadi kita masuk dekat situ. Jadi kita dah tahu dah Imam Ahmad bin Hanbal nak bagi tahu pada kita akidah kita umat Islam ataupun akidah salafus soleh, kita yakin hak nombor satu lepas Nabi Abu Bakar, Omar, Osman, lepas tu Ali, sahabat yang 5 yang mesyuarat tu, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu hak Muhajirin, Badar, lepas tu hak Ansar, Badar. Lepas tu ikutlah semua sahabat, ikut daripada hak mana masuk Islam dulu, hak mana hijrah dulu. Lepas tu bagi tahu sahabat hak paling rendah nak banding dengan tabi'in tak boleh lawan. Bahkan sahabat hak paling rendah dengan tabi'in hak hebat tu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, hak orang ada nama ni, dengan seorang sahabat hak tak ada nama, kita tak dengar nama dia, tak sahut, tak boleh lawan, mula lagi. Itu akidah kita meyakini ketinggian sahabat Nabi. Sebab dia beritahu khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku ni, kurun hak duduk sahabat aku sekali ni, hak tengok aku ni. Dan kita faham juga ayat Quran bagi tahu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Taala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dah. Jadi bila mana macam tu, akidah kita ni, kita yakin kelebihan para sahabat, kita menafikan seperti mana kefahaman Syiah yang mengatakan Syiah ni ia benci sahabat. Rawafid, sebahagian Syiah seperti Syiah Rafidah, dia toksik hak sahabat-sahabat hak yang gulawai ni, dia ambil hak Sayyidina Ali, Salman Al-Farsi, hak ni lah, hak Ahlul Bait berapa orang ni. Lepas hak lain pada tu dia tolak. Kita tak, kita semua sahabat kita terima. Lepas tu apa jalanan kita kalau kita jumpa sama-sama sahabat ni buat perangai? Maksud dia, ya betul lah kita. Lepas tu tapi ni sahabat sama sahabat perang, nak kira macam mana? Hak ni gini huduh kita panggil, buat perangai ni, maksud dia ada benda hak pelik-pelik, benda hak huduh-huduh ni. Macam mana sama-sama demo perang dan sebagainya. Dia ada hadis bagi kita sahabat sikit. Jadi kita jawab, walaupun demo ni buat perangai, dia pergi katalah penama-penama pun, demo ni lebih mula lagi. Nampak situ. Jadi sahabat sama sahabat perang ni, bunuh gimana ni, dak lebih mula lagi daripada kita. Itu akidah kita. Kita tak kacau mula lagi. Seperti mak pak kita balah. Kita tak kata pak kita betul, mak kita salah. Kita tak kata mak kita salah, pak kita betul. Bahkan kita tahu mak pak kita dah demo balah, kita nak kata macam mana lagi. Nampak situ. Macam tu akidah kita. Bila mana kok mana Sayyidina Ali dengan Muawiyah, siapa betul, siapa salah? Belah kita kata semua afdal. Muawiyah pun afdal, Sayyidina Ali radhiyallahu taala pun afdal, moga sahabat Nabi. Dan kita tak pergi masuk dalam. Sudahlah, benda dah lepas dah. Qaddarallah, ketetapan Allah. Faham situ? Lepas tu dia bagi tahu, wa kana haula alladhi nasahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'auhu wa sami'u minhu. Dan adalah mereka ini adalah orang yang bersahabat dengan Nabi sallam, wa ra'auhu, dan mereka tengok akan Nabi, wa sami'u minhu, dan mereka dengar daripada Nabi. Sahabat ni dia tengok Nabi ataupun dia duduk dengan Nabi, dia dengar Nabi kecek. Wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'ah afdalu bisuhbatihi minat tabi'in. Jadi nak jadi sahabat ni dia bagi kita tahu, wa man ra'ahu, siapa yang kena tengok Nabi, bi'ainihi, dengan mata dia, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi. Jadi nak jadi sahabat, dia kena tengok, dia kena duduk dengan Nabi. Duduk ni tengoklah bahasa kita. Dan dia kena beriman. Jadi kalau tengok Nabi tapi tak beriman, tak jadi juga. Abu Lahab, Abu Jahal, apa semua tu, tengok sangat-sangat tu anak saudara tu, tapi tak beriman, na'udzubillah min dzalik, tak jadi juga. Kalau dia sekali tapi tak ada jumpa Nabi,
tak beriman juga seperti siapa? Tak beriman lah, na'udzubillah min dzalik. Tak jadi sahabat juga seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tu tak tabi'in tu ke. Dia pergi sangat-sangat jumpa Nabi tu. Tapi tak ada arah. Hak waktu pergi jumpa Nabi tu, dia ni kena tunggu dekat unta, kena jaga barang. Jaga barang. Jadi hak yang rombongan itu pergi jumpa Nabi, bila dia pergi jumpa Nabi jadi sahabat. Meta tak apa dah. Hak dia ni dia kena jaga barang, jadi dia tak jumpa Nabi, tak jadi sahabat. Walaupun Nabi duduk kat Madinah, dia duduk kat hujung-hujung kampung jaga unta kan. Dia tak mari tengok Nabi, walaupun satu zaman orang tak panggil sahabat. Dia tabi'in. Gitu dah. Itu dia beritahu. Dan mereka yang tengok Nabi dengan mata dia, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi, tengok tadi itu walau sa'ah, walaupun satu ketika. Dia tengok dia kelih. Royah lah, walaupun semetar aja. Khabar dia afdalu, mereka ni lebih afdal minat tabi'in. Khabar lebih afdal daripada tabi'in. Bisuhbati ni bahasa babih. Mereka tu lebih afdal bisuhbatihi, dengan sebab bersahabat mereka dengan Nabi. Lepas tu barulah dia punya isim tafdil punya tu, mufaddal tu. Lebih afdal minat tabi'in, daripada tabi'in. Tabi'in ni hak selepas sahabat, hak tak ada tengok Nabi tu. Tapi walau amilu kulla a'malil khair, walaupun amilu buat amalan juga, kulla a'malin, akan setiap amalan tu, akan setiap amalan kebaikan, walaupun kesemua dia. Jadi amilu ni kita boleh rujuk dhamir kepada tabi'in, kita boleh rujuk juga dhamir kepada sahabat dan tabi'in, walaupun kesemua buat amalan baik juga. Sahabat ni lagi afdal daripada tabi'in, walaupun dua-dua semaya belaka juga. Tapi hak afdal sahabat lagi lah. Dia sama macam hadis al-mu'min qawi khairun minal mu'minid dha'if. Ada kama qal, orang mukmin hak kuat ni lebih baik daripada orang mukmin hak lemah. Ahabba ilallah, Allah Taala lebih kasih. Tapi wa fi kullin khair, bagi dua-dua tu baik. Hak orang mukmin hak lemah pun baik, orang mukmin hak kuat pun baik juga. Tapi hak kuat ni dia lebih lagi. Sama macam ni lah. Tabi'in pun buat amalan baik juga, sahabat pun buat amalan baik juga. Tapi sahabat moga dia dengan Nabi tu buat bagi jadi dia ni lebih afdal. Macam tu. Itu kita masuk bab hak baru pula, bab taat kepada pemerintah. Dari dalam akidah salaf, apa dia lagi? Wasam'u wat-ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-bar wal fajir wa man waliyal khilafah wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man aliyahum bisayf hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin. Lagi kita kena apa lagi? As-sam'u wat-ta'ah, kita kena dengar dan juga kena taat. Dekat siapa? Li a'immah, kepada siapa ni? Pemerintah, pemimpin, kepada pemerintah. Wa amiril mu'minin, kepada imam-imam, kepada pemerintah-pemerintah. Wa amiril mu'minin, dan amirul mu'minin. Al-barri wal fajir, yang baik dan yang jahat. Tak kisahlah ketua kita ni baik ke, ketua kita ni jahat ke, kita kena taat siapa tu juga, kena dengar siapa tu juga. Lepas tu hak amirul dan kita kena taat, kena dengar ni, waman waliyal khilafata, mereka yang menjadi, mereka tu akan khalifah. Waman waliyal khilafah, orang yang menjadilah oleh orang tu akan khalifah, amirul mukminin. Lepas tu wajtama'an nasu alaihi wa radun nas wa radu bihi, dan berhimpunlah oleh manusia alaihi, ke atas man, wa radu bihi, dan redalah oleh annas, redalah oleh manusia, bihi, dengan man. Jadi orang macam ni, orang hak yang nak jadi khalifah yang kita reda pun kita kena taat. Wa man aliyahum bisayf, dan orang yang alia ni menguasai, hum annas, mereka yang menguasai. Man hak pertama ni maksud dia pemimpin, khalifah ataupun pemimpin yang menguasai akan manusia bisayf, dengan pedang.
hatta sara khalifah, sehingga jadilah Man yang kedua ni, yang guna pedang ni, khalifah, jadi khalifah. Wa summiya amiral mu'minin, dan dia ni dinamakan Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang beriman. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dekat sini dia bagi tahu kita kena dengar dan kena taat kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita, kepada Amirul Mukminin. Tak kisahlah al-barri wal fajir, kawan tu baik ke ataupun kawan tu jahat. Waman waliyal khilafah ni dia nak cerita khalifah ni, dan orang yang nak jadi khalifah wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi, dan manusia berhimpun ke atas dia dan manusia redha kepada dia. Jadi naik jadi khalifah ni dia ada 3 cara. 2 cara dah. 3 cara. Hak pertama dengan cara bai'at. Kita pergi himpun, lepas tu kita kata demo ketua kami. Kami redha demo ketua kami. Seperti mana bai'at ni, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala an, Saidina Umar dekat perkampungan Bani Sa'adah tu, Saidina Umar kata demolah nak jadi khalifah. Lepas tu orang-orang lain, orang Ansar pun ya, tak apalah, demolah Abu Bakar lah nak jadi khalifah. Lepas tu semua bai'at kata Abu Bakar khalifah. Itu tu maksud waman waliyal khilafah wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi ni, dengan cara bai'at. Kita himpun, lepas tu kita bai'at dia. Ataupun dengan cara istikhlaf. Istikhlaf ni lantik ganti. Bai'at ni kita himpun, lepas tu kita lantik demo. Istikhlaf ni, hak demo ni, hak pemerintah sekarang ni, sebelum dia nak mati, dia kata kawan ni nak jadi khalifah selepas aku. Hak tu hak pertama. Seperti Saidina Abu Bakar kata, ni saat lagi aku mati tu, Saidina Umar ganti. Tu panggil istikhlaf, lantik jadi pengganti. Ataupun hak cara yang kedua, istikhlaf juga, tapi syura. Macam Saidina Umar kata, aku mati saat lagi, ni 10 orang ni, 4-5 orang ni, dia mau ambil kira. Dah Saidina Ali, Talha, Zubair bin Awam, apa semua ni, ambil kira, lantik Saidina Osman, lantik seorang nak jadi ketua. Tu pun istikhlaf juga. Lepas tu bila Saidina Umar meninggal, dia orang ambil kira, lepas tu nak tubik nama Saidina Osman nak jadi khalifah. Nampak situ. Jadi nak jadi khalifah ni dia ada 3 cara. Hak pertama bai'at, hak kedua lantik, istikhlaf. Bai'at ni kita ramai-ramai kita waktu sekarang ni tak ada khalifah, lepas tu kita ramai-ramai kawan ni lebih pada kita pilih dia. Ataupun kalau istikhlaf ni, hak dia ni khalifah duk ada sekarang ni, dia kata hak ni pengganti aku. Ataupun saat lagi aku mati lagi, dia mau ambil kira lah 5-6 orang ni, dia mau mesyuarat pergi mari, hak siapa-siapa dia mau pilih. Yang penting dia lantik siap-siap. Lepas tu dia ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ni orang panggil buruh, ataupun apa tu memberontak. Cara yang ketiga tu adalah dengan cara memberontak. Tu cara ketiga ni, waman aliyahum bisayf, menguasai umat Islam dengan pedang, hatta sara khalifah, sehingga dia ni jadi khalifah. Wa summiya amiral mu'minin, dan dinamakan Amirul Mukminin. Cara yang ketiga ni kalau kecek mudah-mudah juga, macam perpindahan daripada Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah dan sebagainya. Kita ramai-ramai kita hak khalifah duk ada sekarang, kita pergi serang dia. Lepas tu khalifah sekarang ni jatuh, lepas tu kita nak jadi khalifah. Boleh ke? Tu maksud dia waman apa tu? Aliyahum bisayf. Seolah-olah Imam Ahmad bin Hanbal dia faham siapa hak memberontak, lepas tu dia menang, dia jadi khalifah, kita kena taat kepada dia juga. Moga dia dah menang. Tak ada arah lah. Kalau kalah tu suku kira pula. Nampak situ dah. Jadi dekat sini kita kena taat kepada khalifah kita, kepada ketua kita. Tak kisahlah khalifah kita tu dia dengan bai'at ke, ataupun dengan lantikan ke, ataupun dengan dia menang. Dia dah menang, nak kata macam mana? Sebenarnya pada masalah
buruh ni, masalah memberontak ni, masalah kudeta ni, dia tak jadi hak sungguh. Moga ada hadiah bagi tahu, kalau dah ada khalifah pertama, datang seorang orang lelaki ni nak memecahkan persatuan kamu bunuh dia. Maksud dia tak boleh satu ketika ada dua khalifah. Nampak tu dia. Jadi kalau dah ada khalifah hak sah, tak boleh nak memberontak. Tapi kalau tak ada khalifah hak sah, tak apa pula. Sebagai contoh, sekarang ni siapa? Muawiyah radhiyallahu taala meninggal sebagai contoh. Jadi waktu tu tak naik khalifah baru, belum ada khalifah, waktu duk free ni tiba-tiba Abdullah bin Zubair mengaku jadi khalifah dekat Mekah. Tu tak apa tu, waktu tak ada khalifah. Kalau dah ada khalifah, kita nak pergi langgar tu tak boleh. Tapi takdir kata pergi langgar juga. Moga politik ya. Lepas tu orang nombor 2 ni menanglah. Lepas tu rakyat kena taat ke orang nombor 2. Dah moga dia declare dia ni Amirul Mukminin, semua pejabat kerajaan semua pergi taat dia. Jadi kita kena taat juga. Sebab apa kita tak kena taat juga? Sebab dekat situ ada mafsadah, ada maslahat. Faham tak? Apa maslahat, apa mafsadah dia, apa kerosakan, apa kebaikan dia? Kerosakan dia, kita tak payah taat dia lah. Moga dia ni memberontak, lepas tu dia bunuh pemimpin kita hak asal. Itu mafsadat kebaikan dia. Sebab apa kita nak kena taat orang yang menguasai kita tak ada sebab ni. Bukan kita pilih daripada mula. Tapi mafsadah, kerosakan dia, kalau kita tak taat, saat lagi dia sambung bunuh kita pula. Raja lagi dia boleh bunuh, khalifah lagi dia boleh bunuh. Kita tak taat, dia bunuh kita pula saat lagi. Itu dari satu sudut. Dari dua sudut pula, kalau kita tak taat, dia jadi perang saudara. Moga demo ni dah menang dah. Demo ni dah duduk kat Putrajaya dah. Lepas tu kita pergi perang dengan dia. Kita seolah-olah macam kita nak memberontak lah kan. Seolah-olah macam tu. Dia jadi perang saudara. Bila jadi perang saudara, mana hak lagi rugi? Hak lagi rugi umat Islam. Sama-sama Islam, perang. Lepas tu kalau cara orang dulu, dia ni tentera keras, tentera salib ni, dia orang duduk kat keliling negara Islam, dia tengok ni kalau umat Islam lemah, dia orang masuk sambung pergi. Moga umat Islam duk perang sama sini lemah, lepas tu dia orang boleh masuk serang, lepas tu terus dapat kepada orang kafir. Daripada nak selamat daripada berlaku kerosakan macam tu, biarlah nak pemerintah baru pun hak jahat ke macam mana pun, kita tetap taat juga gitu. Dan dekat sini ni Imam Ahmad bin Hanbal dia nak rad Khawarij yang memberontak tak taat kepada pemerintah. Khawarij waktu zaman Saidina Ali, dia orang tak ikut Saidina Ali, dia orang tubik taat pada Saidina Ali, lepas tu dia orang memberontak lawan pada Saidina Ali. Jadi lepas-lepas ni, apa-apa yang toksik taat kepada pemerintah yang sah, kita panggil dia Khawarij. Perangai dia macam tu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata tak boleh. Walaupun pemimpin tu jahat sekalipun, kita tak boleh perang dengan dia. Kita wajib kena taat kepada dia. Cuma taat ni la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'at li ma'ruf. Kita kena ingatlah, tak ada ketaatan kepada makhluk pada buat maksiat kepada khaliq. Innama ta'ah, hanya saja taat fil ma'ruf, pada benda baik saja. Jadi taat kepada pemimpin wajib, ya wajib selagi mana tak menyalahi dengan syariat. Macam tu. Sebab ada hadis lain pula bagi tahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk pada buat maksiat kepada Allah. Jadi kita wajib taat kepada pemimpin kita. Dia mau jahat sekalipun, kita tak boleh memberontak bagi dia jatuh. Tak kisahlah hak pemimpin kita tu dia naik dengan jalan bai'at ke, dia naik dengan jalan istikhlaf ke, ataupun dia naik dengan jalan memberontak. Tapi dia dah ada kuasa dah, kita kena taat juga dia. Lepas tu lagi Imam Ahmad bin Hanbal beritahu, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutraku. Wal ghazwu, dan berperang ni madin, berlalu, maksudnya berlaku bersama ma'al umara, beserta pemimpin ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat.
al-barri wal fajir. Yang baik dan yang jahat dia umara. La yutraku, tidak boleh ditinggal ia ghazu, ia berperang. Benda ni kita tak nampak. Moga kita duduk kat zaman sekarang, kita negara masing-masing, Malaysia gitu. Tapi zaman dulu tu, demo ni, umat Islam ni, walaupun negara tu dia ada masing-masing, negara Madinah, negara Syam, apa, dia jadi macam negeri, tapi semua tu di bawah daulat, di bawah naungan satu sultan, satu khalifah. Dia mau duduklah kat mana-mana pun, tapi kita kata tu, ketua kita kawan tu. Nampak situ dia. Bila mana macam tu, umat Islam ni semua dia ada satu ketua, khalifah. Lawan kita orang kafir. Jadi kalau khalifah tu dia ajak pergi perang, kita kena pergi perang sekali. Tak kisahlah khalifah tu jahat ke, khalifah tu baik ke. Wal ghazu madhin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Berperang tu berlaku bersama beserta pemerintah sampai kiamat sat lagi. Al-barri wal fajir. Tak kisahlah pemerintah tu baik ke jahat ke, kita tetap kena ikut dia juga. La yutraku, tidak boleh ditinggal. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud ila a'immah madin. Dan bermula pembahagian harta faid. Harta faid ni harta yang dapat dengan tanpa berperang. Wa iqamatul hudud, dan mendirikan hukuman hudud-hudud, mendirikan hudud-hudud. Ada khabar dia ila mendirikan hudud-hudud ila a'immah. Dia asal dia madin tu jadi khabar, ila a'immah tu ta'alluq kepada madin, tapi dia terbalik. Wa qismatul faid, pembahagian harta faid. Wa iqamatul hudud, dan mendirikan hukuman hudud-hudud ni madin, berlalu. Maksud dia berlaku bersama. Bersama siapa? Ilal a'immah, kepada imam-imam, kepada pemerintah-pemerintah. Pemerintah tu macam mana, jahat ke baik ke macam mana ke, dia yang boleh buat hudud. Dah. Laisa li ahadin ayyat'ana alaihim wala yunazi'ahum. Tidaklah boleh bagi seorang pun ayyat'ana alaihim, bahawa ta'ana ni cucuk ni dengan maksud cela, bahawa dia cela oleh ahadun, cela oleh seorang alaihim, kata mereka a'immah. Wala yunazi'ahum, dan tidak boleh menentang oleh ahadun hum a'immah. Jadi pemimpin kita wajib taat, khalifah kita wajib taat. Kita kena pergi tubik perang sekali dengan dia. Dialah yang bahagi harta faid, dialah yang buat hukuman hudud dan sebagainya. Kita wajib taat. Kita tak boleh cela, kita tak boleh bangkit melawan dia orang. Walaupun dia jahat macam mana pun, kalau dia baik sama telah lah. Biasa dia hak baik kita mujur baru memang kita ikut sungguh-sungguh. Hak jahat ni hak kita nak lawan, tak boleh jahat. Sebab apa tak boleh lawan? Sebab bila lawan tu dia lagi teruk. Bila kita lawan, berlaku perang saudara. Bila mana berlaku perang saudara, hak musuh-musuh Islam ni duk intai tengok tu orang Islam lemah tu. Bila lepas tu dia masuk, bila mana dia masuk, terus tak ada gapo dah lah. Terus dapat kepada orang kafir. Benda ni berlaku, ya benda ni berlaku sebagai contoh Cordova, Spanyol tu. Dulu tu tempat orang Islam belaka tu. Kerajaan Umayyah tu, Abdul Rahman Ad-Dakhil tu. Tapi bila akhir-akhir dia, orang panggil Taifah. Puak-puak Islam ni dia tak bersatu. Dia masing-masing. Hak ni kampung masing-masing. Lepas tu hak Mak Saleh ni, Kristian ni, dia masuk langgar, dia bunuh belaka. Tak ada apa dah. Daripada hak tadi molek-molek Islam tu, tapi moga kita tak bersatu, berlaku perang saudara dan sebagainya, menyebabkan kita lemah. Lepas tu orang luar dia masuk, menaikkan dia. Lepas tu sampai ke sekarang, Spanyol, Cordova apa semua tu jadi negara Kristian. Tu panggil qadarullah lah, ketetapan Allah lah. Jadi bila kita pemimpin jahat pun kita tak boleh bangun memberontak. Sebab memberontak tu lagi huduh daripada pemimpin jahat. Faham tak situ? Jahat ni dia sorry aja, berdosa dia dengan Allah aja. Tapi kalau memberontak, banyak benda nak jadi. Sekali berapa ramai pula orang kita nak mati sebab perang. Lepas tu kita lemah. Lepas tu orang kafir hak luar pula masuk mai serai kita. Banyak nak kena tengok kat situ. Lepas tu dia bagi tahu lagi, wadaf'u sadaqat ilaihim jaizah nafidah. Wa man daf'a ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajir. Wadaf'u sadaqat ilaihim,
dan bermula bagi zakat. Zakat, sedekah ni maksudnya sedekah wajibah, zakat lah. Dan bermula bagi zakat ilaihim, kepada a'immah, kepada pemimpin tu, khabar dia jaizah nafidah, harus lagi nafidah, lulus ataupun sah. Nafidah ni sah. Man titik dah, man dafa'a ilaihim, siapa yang bagi sedekah, siapa yang bayar zakat ilaihim, kepada a'immah, kepada pemimpin. Jawab dia ajza'at anhu nescaya memadailah oleh sedekah, oleh zakat tadi tu, anhu daripada man tadi tu. Barran kana au fajir, barran kana a'immah, baik adalah dia pemimpin, au fajir ataupun jahat dia pemimpin. Jadi bayar zakat kepada pemimpin adalah sah. Walaupun dia baik, walaupun dia jahat, itu tak bagi efek kepada sah bayar zakat kita. Sebagai contohlah kan, kita kata kita kata majlis institut agama kita sekarang ni, kita bayar zakat ke demo, sah ke? Sah. Tapi demo ni sikit demo ni tak jaga orang miskin ke dan sebagainya. Hak tu alik demo. Katalah kan, alik kita sah saja. Walaupun negara ni dia bukannya Islam 100%, negara tak laksana hukuman hudud, negara biar rakyat macam ni dan sebagainya dia kan. Bayar zakat kepada negara, maksudnya kepada jakim tu, kepada maik tu, kepada kerajaan tu, hukuman dia adalah sah. Walaupun belah demo tak sempurna. Bukan kata tak sah, muka demo jahat, kita kena bayar zakat seni. Tak, bayar ke demo tu dah sah dah. Imam Ahmad bin Hanbal tu dia beritahu. Jaizah nafidah. Jaizah ni harus, nafidah ni lulus. Lulus ni maksudnya sah lah. Lagi, dia bagi tahu lagi. Wa salatil jum'ati khalfahu wa khalfa man walla jaizah baqiyah tamah raka'atain. Dan bermula semayang Jumaat khalfahu, di belakang tu imam, khalfahu, di belakangnya pemimpin, di belakangnya imam deh, Amirul Mukminin ataupun a'immah. Wa khalfa man walla, dan di belakang orang yang walla, yang dia lantik. Khalfahu, pertama tu Amirul Mukminin. Yang wa khalfa man walla, khalfa man walla ni adalah belakang wakil dia, belakang, kalau macam kita ke Amirul Mukminin ke hak duk Putrajaya tu, Anwar Ibrahim tu. Kalau khalfa man walla ni hak MB ni, gubernur ni. Khabar dia jaizah baqiyah tamah, adalah harus, lagi baqiyah, lagi kekal, lagi tamah, lagi sempurna. Lepas tu raka'ataini, 2 rakaat. Jadi semaya Jumaat belakang pemerintah ataupun belakang wakil pemerintah itu adalah harus, lagi kekal, lagi sempurna, 2 rakaat saja. Kita tak faham dah. Moga zaman dulu Amirul Mukminin ni dia jadi tu imam. Zaman dulu demo ni raja, kalau macam kita kat sebagai contoh kat Masjid Muhammadi tu, contohlah kan, hak jadi tu imam tu raja tu. Raja zaman dulu tu demo lah apa, faqih dan sebagainya. Khalifah tu kan, khalifah jadi tu imam. Kalau dekat Baghdad tu khalifah nak jadi tu imam. Tapi sembahyang Jumaat lah, moga sembahyang Jumaat ni dia ramai-ramai semua pergi satu masjid bandar tu, masjid negara tu, lepas tu sembahyang ramai-ramai. Sembahyang fardu ni boleh buat kat surau-surau tu kan. Lepas tu hak negeri-negeri hak jauh ni mesti hak jadi tu imam wakil raja tu itulah gubernur ataupun MB. Raja tu dia jadi tu imam kat Putrajaya. Hak ni hak jauh-jauh Kelantan, Kedah apa ni, hak tu imam dia tu menteri besar tu. Apa hukum kita semaya belakang raja, belakang pemerintah? Jawab dia jaizah, harus, baqiyah, kekal, tamah, sempurna,
rakaatain, 2 rakaat. Sebab apa sebut 2 rakaat? Moga sembahyang Jumaat 2 rakaat. Dan sembahyang Jumaat yang kita nak berkumpul. Sembahyang biasa kita tak kumpul. Sembahyang Jumaat ni tak ada arah, kita kena kumpul ramai-ramai. Lepas tu sembahyang belakang pemerintah. Lepas tu bukan kata pemerintah tu zalim, kita sembahyang belakang demo tak sah. Dok, Imam Ahmad beritahu, man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar. Siapa yang tinggal akan keduanya rakaatain, 2 rakaat Jumaat tadi tu, siapa tinggal pula. A'adah ni i'adah, ulang. Siapa yang ulang 2 rakaat sembahyang Jumaat tadi tu, fahuwa mubtadi', dia ni adalah ahli bid'ah. Wa tarikun lil asar, dia ni meninggalkan asar bagi hadis-hadis Nabi. Mukhalif, asar ni asalah asar sahabi dia. Wa mukhalifun lis sunnah, dan dia ni menyalahi lis sunnah, bagi sunnah Nabi. Ada sebagai apa dia mau tak semaya belakang tu imam tu, belakang pemerintah tu, dia jahat. Aku tak semaya belakang dia. Ataupun kalau kita juga demo pergi Mekah, lepas tu semaya, lepas tu dia balik hotel sat lagi, dia ulang balik dia semaya tu. Apa dia mau ulang balik qadha hak dulu ke tak, kita ulang balik apa tu imam tadi Wahabi yang sudah. Siapa ajar dia dekat Malaysia. Contoh gitulah. Sama macam ni juga. Dia semaya belakang pemimpin hak jahat tu. Tu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu. Bunuh orang ikut dan dia. Tu sahabat Ibnu Umar semaya relax dah jadi makmum. Boleh. Tu jahat. Jahat dia dengan Allah. Hak kita beres je, tak ada masalah ke apa. Ada. Kalau kata demo balik, demo semaya sekali lagi, demo i'adah, demo qadha, demo ulang sekali lagi, boleh ke? Imam Ahmad bin Hanbal kata ahli bid'ah tu, tak faham agama tu, tarikul lil asar, mukhalifun li sunnah, tak ikut Nabi tu, tak ikut para sahabat tu. Sahabat sendiri semaya belakang ketua hak jahat, dia orang tak ada i'adah pun beres aja. Tiba demo ni buat lebih-lebih pula gitu. Untuk Imam Wahabi lah apa kena ulang balik doa gitu, orang panggil gitulah. Lepas tu man dafa'a ilaihim, contoh dah, laisa lahu min fadlil jum'ah syai'un idza lam yara salata khalfal a'immah. Tidaklah bagi seseorang tadi tu min fadlil jum'ah, daripada kelebihan Jumaat, syai'un, oleh sesuatu pun. Dia tak dapat langsung kelebihan Jumaat tu. Idza lam, apabila lam yara, apabila tidak dia melihat, tidak dia berpendapat, maksudnya tidak berpendapat sah, as-salata khalfal a'immah, semaya belakang tu imam ni, semayang belakang tu imam pula, semayang belakang pemerintah, man kanu, yang adalah mereka a'immah ni, birrihim wa fajirihim, yang baik daripada mereka a'immah, wa fajirihim, dan yang jahat daripada mereka a'immah. Ada sebagian orang seperti kala zaman dulu, puak khawarij, dia tak semaya belakang pemerintah, moga dia tubik, dia memerangi pemerintah. Dok, Imam Ahmad kata dok, bukan baca tu, demo jahat, demo dengan Allah. Hak kita ikut je demo. Semaya Jumaat sah supaya tu juga. Bahkan kalau kita tak semaya, tak dapatlah kelebihan Jumaat tu. Ataupun kita balik sat lagi, kita i'adah, kita ulang balik, tak dapat kelebihan Jumaat tu. Moga Jumaat ni dia kena semaya jemaah dah. Jangan doa gitu, dia beritahu. Fasunnatu, maka bermula sunnah dia tu, ayyusalliya ma'ahum rak'atain, bahawa dia semayang dengan dia orang tu, dengan pemimpin tadi tu rak'atain, 2 rakaat. Ni maksud dia sembahyang Jumaat lah. Moga orang dululah sembahyang Jumaat, baru dia boleh kumpul ramai-ramai. Lepas tu hak jadi tu imam tu, hak Amirul Mukminin tu, ataupun governor tu, dia jahat macam mana pun, Hajjaj bin Yusuf nak jadi tu imam, kita makmum sembahyang macam biasa, sembahyang Jumaat kan. Lepas tu saat lagi balik nak kena ulang ke? Balik tak payah ulang. Kalau siapa balik ulang sembahyang, dia ni ahli bid'ah, tak faham agama ni, tak faham sunnah ni, macam itu. Sahabat lagi beres je semayang di belakang orang yang zalim tu, imam zalim tu. Lepas tu man a'adahuma fahuwa mubtadi'un, siapa yang ulang keduanya 2 rakaat tadi tu, fahuwa mubtadi', dia ni ahli bid'ah. Nabi tak ajar, dia mau reka buat.
Sebab demo duduk takut sangat ada. Tok email gitu-gitu dok. Tak payah. Wa yadina bi annaha tammah, dan dia kena meyakini, dan ni beragama, dia kena meyakini bi annaha, dengan sesungguhnya Jumaat tadi tu tammah, telah sempurna. Betul Imam Ahmad beritahu lagi, wala yakun fi sadrika min dhalika syai', dan jangan ada fi sadrika, pada dada kamu, dalam dada kamu, min dhalika, daripada demikian. Demikian bolehkah kita semaya belakang orang jahat ni, tu imam jahat ni, syai' ai syakkun, oleh syak. Syai' ni dengan maksud syak, ragu sikit pun. Jangan kata tak sah dan sebagainya, lepas tu balik saat lagi ulang, tak payah, semaya macam biasalah. Jangan duk inna dina yusrun, agama ni mudah, wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Taklah seorang ni buat payah-payah agama kecuali dia akan kalah. Agama tu akan mengalahkan dia. Kalau kita pergi Mekah, semaya macam biasalah. Tak payahlah duk tu email Wahabi apa, lepas tu balik dia mau ulang balik semaya kat hotel. Bukan jalanan dia, bukan sunnah dia macam tu. Selagi kita tak tengok benda hak membatalkan tu email buat dan sebagainya, bismillah. Sama juga macam tu. Kalau pemerintah nak jadi tu imam, kita ikut supaya macam tu dia. Dia mau jahat atau dia mau baik-baik, tak apalah kan. Dia mau jahat, semaya sah seperti tu juga. Itu dia nak bagi tahu, wa man kharaja ala imam minal a'immah, siapa yang keluar ni maksud dia kudeta. Bolehkah kita kudeta, kita memberontak? Tak boleh dah. Wallahu alam.